Dia aturkan aku kahwin dengan gundik dia yang dah pregnant. Lepas tu, dia jerat tengkuk aku pula dengan hutang dalam syarikat dia sendiri. Aku nak bagi tahu pada kau supaya selamanya kau tak dimangsa kepada Fir'aun tu. Kalau aku jadi kau, aku takkan lepaskan orang macam ni. Apa dia ingat dunia ni dia punya? Ikut kehendak dia, kemahuan dia saja. Yang dia tahu, untung. Lepas tu kaut semua. Tanpa dia fikir nasib orang yang dia tindas. Sampai bila kau nak biarkan orang ni pijak kepala kau? Rancangan masa depan parti dengan kami? Saya memikirkan tentang golongan B40 supaya ekonomi mereka akan lebih kukuh.